Dalam kajian yang dijalankan oleh Nur Azlina binti Zaidan 2021, beliau merumuskan bahawa satu rujukan dalam bentuk glosari, daftar kata atau database perlu disediakan bagi memudahkan rujukan bagi pengejaan jawi, khususnya bagi pengejaan jawi kata serapan bahasa Arab. Ini adalah kerana berdasarkan kajian-kajian terdahulu yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji seperti Nik Hassan 2006, Nik Rosila 2007 dan Ishaq 2008 mendapati bahawa pengejaan perkataan jawi yang berasal dari bahasa Arab sering menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pelajar sehingga mereka gagal menulisnya dengan betul. Menurut mereka, kelemahan pelajar-pelajar ini mempunyai kaitan dengan ciri-ciri perkataan itu sendiri sebagaimana kajian yang dijalankan oleh Kamarul Zaman 1998 dalam kajian analisis kontrastif mendapati bahawa antara sebab kelemahan para pelajar ini adalah kerana kesukaran mengenali dan mengecam perkataan Arab pada sistem morfologi bahasa Arab kerana sistem morfologi Arab mempunyai perbezaan yang ketara daripada sistem morfologi bahasa Melayu, khususnya ciri derivatif yang ada pada bahasa Arab. Kesukaran dalam kemahiran menulis kata serapan bahasa Arab turut mendorong Sabariah 2011 menjalankan kajian ini dan berkata bahawa satu perhatian yang serius harus diberikan kepada sistem ejaan yang agak sukar seperti kata serapan Arab dan mengatakan kelemahan penguasaan dalam perkataan-perkataan ini berpunca daripada kurangnya pendedahan kepada sistem ejaan ini. Menurut beliau lagi, meskipun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP telah mengemaskini ejaan jawi dari semasa ke semasa selama belasan tahun, pendedahan sistem ejaan ini kurang diketahui oleh kebanyakan guru dan pelajar. Berdasarkan kajian-kajian dan permasalahan-permasalahan ini, maka timbullah satu aplikasi yang dinamakan dengan aplikasi Easy Jawi kata serapan bahasa Arab yang boleh membantu para pelajar, guru, penyelidik maupun pengamal jawi untuk mendapatkan pengejaan perkataan jawi yang tepat bersama-sama ciri tambahan lain yang akan membantu pencarian lebih mudah, cepat dengan hanya satu klik. Antara ciri istimewa aplikasi ini ialah selain daripada carian yang memaparkan ejaan jawi, carian ini juga akan memaparkan 3 ciri lagi iaitu ejaan asal bahasa Arab, transkripsi fonetik dan transliterasi kata Arab yang mana ciri-ciri ini amat membantu para pelajar, khususnya pelajar bidang linguistik untuk mendapatkan maklumat linguistik sesuatu perkataan yang dicari. Selain itu, ia turut membantu para guru di sekolah, khususnya di sekolah rendah, menyebut perkataan dengan bunyi dan sebutan yang betul, terutamanya semasa memberikan latihan imla kepada para pelajar. Kesimpulannya, aplikasi ini membantu memperkukuh dan memperkasakan ejaan jawi kepada masyarakat umum. Sekian.